Sangat sedap. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel. Dugu-dugu-dung. So hari ni kita nak makan apa? Hari ni kita nak makan burnt cheesecake yang aku dah buat, resepi Khairul Aming. So sangat mudah lah, sekali buat terus jadi. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita makan. So ni dia burnt cheesecake, memang sangat mudah lah. Tengok, nampak moist gitu. So jom kita try makan. Bismillah. Sangat sedap. Sekali buat dia tu jadi burnt cheesecake ni. Sebelum ni aku pernah juga buat puding karamel daripada resepi Khairul Aming. Kau boleh tengok video kat sini. And kali ni aku buat yang burnt cheesecake. Memang kedua-dua resepi tu memang sangat senang. Sekali buat tu jadi. Kau patut try cuba resepi Khairul Aming. So jom kita makan. Memang sangat moist lah burnt cheesecake ni kan. So aku dah makan dah burnt cheesecake daripada resepi Khairul Aming. Memang bagi aku sangat sedap. Rasa dia pun tak terlalu manis sangat. And sekali buat je resepi Khairul Aming bagi tu memang terus jadi. Sangat mudah lah bagi aku. And siapa je boleh buat. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana, sampai menuju bulan.